Ziarah kubur hukumnya sunat berdasarkan kepada banyak hadis, antaranya aku dahulu melarang kamu ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kubur. Kerana ia menzuhudkan dirimu, kurangkan rasa cinta kepada dunia dan mengingatkan kamu kepada akhirat. Berdasarkan hadis ini, ziarah kubur hukumnya sunat. Apa pula hukum ziarah kubur ketika hari raya? Ada dua pendapat daripada ulama. Yang pertama, hukumnya tidak digalakkan, tidak disunatkan dan bid'ah. Sebab tak ada dalil khusus Nabi suruh ziarah pada hari raya. Itu kumpulan ulama yang pertama. Kumpulan ulama yang kedua, yang digunapakai oleh majoriti ulama di Malaysia dan ramai ulama di dunia ini ialah harus ziarah kubur pada hari raya, hukumnya harus. Tak boleh tuduh bid'ah dan berdosa kepada orang yang ziarah kubur sebab ada pendapat di kalangan ulama. Bahkan ramai di kalangan mereka yang kata demikian. Kumpulan ulama kedua kata harus sebab tak ada dalil khusus yang larang dan tiada dalil khusus yang suruh. Berdasarkan dalil umum, Nabi membenarkan ziarah, maka ziarah kubur pada hari raya juga adalah harus hukumnya. Ada di kalangan tabi'in yang menziarahi kubur. Ulama salaf lagi. Mereka adalah yang bernama Abu Abdurrahman dan Abdullah ibn Maqil, yang mana pada hari raya dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah, selepas solat subuh pada hari raya, mereka menziarahi kubur. Begitu juga dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, disebutkan, digalakkan pada hari raya, ziarah kubur serta mengucapkan salam kepada penghuni kubur dan berdoa untuk mereka. Maka dengan jelas kita dapat tahu ziarah kubur pada hari raya dibolehkan. Jangan bid'ahkan amalan orang lain. Jangan pecah belahkan orang, mengganggu-gugat keharmonian umat Islam dengan fatwa yang songsang. Semoga kita dapat ikut sunnah Nabi yang benar. Jom sebarkan amalan ini. Semoga kita mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.